Inflasi Malaysia kalau kita reflect balik pada bulan sebelumnya kekal stabil pada kadar 1.7% bagi Januari 2025 dengan mata indeks harga pengguna IHP mencatatkan 133.6 berbanding 131.4 pada bulan yang sama tahun sebelumnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tahun 2025 menunjukkan kadar inflasi sederhana di Malaysia. Tetapi, apakah kesannya kepada kita sebagai pengguna? Dan bagaimana pula kerajaan mengawal inflasi melalui dasar fiskal? Jom kita torakai bersama. Inflasi sederhana bermaksud peningkatan harga barang dan perkhidmatan secara perlahan tetapi berterusan. Dalam video rujukan, dilaporkan bahawa kadar inflasi di Malaysia kekal rendah namun tetap memberi kesan terhadap kos sara hidup rakyat. Dulu RM100 cukup untuk beli barang dapur sebulan. Sekarang seminggu pun tak cukup. Kenaikan harga secara sederhana tetap menjejaskan kuasa beli pengguna. Nilai wang yang sama kini hanya mampu membeli barang dalam kuantiti yang lebih sedikit. Antara faktor utama yang menyumbang kepada inflasi termasuk peningkatan kos bahan mentah, pengangkutan dan penurunan nilai ringgit. Semua ini memberi tekanan kepada harga barang dan seterusnya menjejaskan kuasa pembeli pengguna. Dasar fiskal ialah strategi kerajaan dalam menggunakan hasil cukai, perbelanjaan dan subsidi untuk mengawal kestabilan ekonomi. Melalui dasar ini, kerajaan dapat menyeimbangkan semula pertumbuhan ekonomi dan kadar inflasi. Belanjawan yang dapat mengimbangi dari segi keperluan untuk lebih bertanggungjawab dengan kewangan negara pada masa yang sama juga menyokong pertumbuhan ekonomi dan juga dari segi mensejahterakan rakyat. Contoh langkah kerajaan termasuk pelaksanaan subsidi bersasar bagi kumpulan berpendapatan rendah, pengurangan subsidi untuk kumpulan berpendapatan tinggi serta bantuan tunai kepada golongan dikotik. Langkah ini membantu mengawal inflasi dan mengekalkan kuasa beli rakyat. Sebagai pengguna, kita boleh merancang bajet dengan lebih bijak dan menyokong produk tempatan. Dengan kerjasama kerajaan dan rakyat, kita dapat menghadapi cabaran inflasi sederhana pada tahun 2025. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, And share. Bye.